Assalamualaikum. Okey bos-bos, hari ni saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak keluar link aplikasi untuk kita sharekan kepada kenalan-kenalan kita, keluarga-keluarga kita untuk mereka dapat daftar aplikasi ni menggunakan link kita dan juga berada dalam under kita punya affiliate. Okey, yang pertama bos-bos tengok ke atas kanan ni ada 3 line ni, bos klik 3 line ni. Dan bos pergi kepada marketing. Ni nampak tak marketing? Bos klik marketing ni. Okey, dan my affiliate link. Okey, pertama bos tengok kat sini dia biasa dia pergi kat TQ app. Dan kat atas ni nampak TQ app, ada TQ website, affiliate. Bos klik, bos pastikan dia kat TQ app. Dan bos klik language. Pilihlah bos nak Malay ataupun English. Biasa kita pilih Malay lah. Okey, dan page ni biarkan login register. Dan ini pastikan pilih website, browser. Dan yang ni petik use my username as this default discount code. And then bos klik generate URL. Okay, so QR ni bos boleh download QR dan share QR juga. Atau dekat atas nampak dalam warna orange ni adalah link bos. So bos klik copy link ni. Okay, dan pastekan kepada WhatsApp rakan-rakan bos tu. Kenalan-kenalan bos dekat situ je, dan mereka dapat link tu, mereka klik link tu, terus akan mereka dapat untuk page pendaftaran aplikasi Think Quran tu. Okay bos, semoga bermanfaat. Semangat bos.